Dulu aku ingat, petua orang tua ni karut je. Tapi bila perut aku sendiri mula memberontak, baru aku cari balik apa nenek aku selalu buat dulu. Arwah nenek aku dulu tak pernah skip minum air rebusan temulawak. Dia kata bagus untuk sejukkan isi perut. Especially bila dia rasa tak sedap badan. Kalau kembung teruk, dia akan kunyah je daun jambu batu muda. Nampak pelik tapi berkesan, angin keluar terus, perut jadi ringan. Setiap pagi, dia mesti makan pisang dulu sebelum apa-apa. Dia cakap pisang tu benteng dinding perut supaya tak melecet bila masuk makanan lain. Kadang dia buat air barley suam, katanya untuk bagi reda panas perut. Lagi-lagi, kalau lepas makan sambal belacan malam tu, satu lagi yang dia tak tinggal, madu asli waktu pagi. Dia minum sikit je tapi cukup buat dia selesa sampai tengah hari. Dan bila perut masuk angin, dia akan rebus halba. Air dia pahit. Tapi nenek aku cakap, ubat yang pahit tu yang mujarab. Paling aku ingat, dia pantang bagi cucu minum ais waktu perut kosong. Nak rosakkan perut ke? Katanya, sekarang aku dah tua sikit, baru aku faham kenapa orang dulu survive tanpa hospital. Tapi Alhamdulillah, sekarang ada juga ikhtiar moden yang still guna herba sama. Aku jumpa dalam bentuk jus golik, temulawak, akar dan dandelion dalam satu pouch. Senang nak amal, tak pahit sangat dan yang penting, perut rasa lega. Kalau kau selalu rasa tak sedap badan, perut kembung, sendawa non-stop, maybe tu tanda gastrik. Save video ni bro. Petua nenek kau mungkin jadi penyelamat perut kau satu hari nanti.